Dia nyanyi ke? Mama. Happy. Alalalala. Assalamualaikum. Hai korang, apa khabar? Terima kasih masih lagi tengok vlog kita kan. Walaupun video kita biasa-biasa aja. Okey, ni vlog yang terbaru yang mana kami sekeluarga pergi ke Kuantan. Tak ada apa nak diceritakan, cuma just aktiviti kami di sana dan juga tempat yang kami menginap. Okey. Tak nak cakap banyak, korang stay tune je. Kita dah sampai Kuantan. Nak pergi ke Hotel Sunshine Lodge bang? Lodge. Pronunciation kena betul ya. Alamak, kenapa tu? Dia buat hal. Okay, jom. Kita pergi Sunshine. Dia memainkan peranan dengan baik. Oh, dia tak bekerjasama dengan baik. Ayo. Tak boleh standard yang nak pening dengan. Okay. Let's go. Nak sampai. Inilah tempat yang kami selalu pergi. Yang berkali-kali pergi yang tak jemu-jemu. Sunshine Lodge. Inilah tempatnya. Itu kereta kalau siapa yang pernah datang, sila komen. Ini kereta Tiba sila komen. Itu kakak Lam. Tempat dia bersih, murah, bilik saya. and ada pool. Okey lah untuk family kan. Siapa yang nak datang boleh datang. Di Kuantan. Berserah ke dia? Bukan. Apa? Kubang Buaya? Kubang Buaya. Okey, salah lagi. Di Kubang Buaya ya guys. Alright. Jom kita keluar. Dia bangunan macam ni tau. Dia dekat taman perumahan. Situ dia punya juga. Tu pun sama. Yang tu yang tu abang ipar kita. Yang kat situ dia ada pool. Ni semua bilik dia lah. Ada atas dan bawah. Okey, jom kita tengok bilik. Yang ni tak sabar sangat dah ni. Kakak ada lagi. Jom, let's go. Nah, barang-barang, jom. Tarik. Ayah tolong dek ya. Dekat Sunshine. Jom kita pergi mandi. Hello. Inilah Sunshine Lodge. Dia tengah mandi tu. Jom kita pergi mandi. Dek. Seronok lah tu. Lah. Situ juga kamu ya. Yang tempat anak-anak ya.
Atas tu bilik tau. Wah. Hebatlah adik. Wah, kakak pun. Ni tempat kanak-kanak. Yang sebelah cermin tu tempat dewasa. Okeylah. Sesuai lah untuk anak-anak kan. Kita nak pergi makan dekat GT. GT apa yang? Tom Yum. GT Tom Yum. Jom nanti sampai kita review, okey? Jom. Kita dah sampai GT. Santai maju. Okey. Ni second time kita datang sini. Hari tu alhamdulillah lah makanan dia sedap. Kali ni kita tak tahu. Kita cuba kali kedua. Okey ke tak? Kalau masih okey, memang kedai ni the best lah. Kayang? Hai. Hai. Ni tempat saya bunyi cincin. Cincin dia jatuh hari tu. Oh. Okay, kita parking kat sini. Ni outdoor dia. Dia kedai ni dia kios-kios. Jadi macam-macam ada. Ini macam ada nyai-nyai tau. Tapi still ada. Mungkin tak ramai lagi kot. Makan-makan. Okay, makanan dah sampai. Lapar sangat ni. Sebenarnya tak sabar dah. Abang, lapar bang. Okey. Adik makan je lah. Adik. Lapar sangat masing-masing. Okey. Okey, karangan pula okey. Nak makan. Jom makan. Ayah. Okey, let's makan. Pergi jalan mana? Kasam. Jom kita pergi jalan. Jalan. Bandar. Kita nak pergi bandar. Jalan lah bandar. Bye GT. InsyaAllah next time kita orang datang lagi. Review makanan tadi. Lupa nak review. Dah review tapi lupa nak bagi rate dia. Sedap. Sup dia sedap. Alhamdulillah dah kenyang. Cik-cik dia sedap. Chicken dia pun sedap. Okay, siapa yang datang dekat GT boleh datang. Okay. Jom kita jalan-jalan bandar. Let's go.
Assalamualaikum. Selamat pagi. Good morning. Hai korang. Nyanyi ke? Mama. Baru balik mengetih. Ni game baru balik mengetih. Ini macam lapar je kan? Oh, lapar. Tapi sebenarnya dah kenyang. Saya tahu tu. Saya tahu tu. Kita nak pergi mana? East Coast Mall. East Coast Mall. Kenapa gelap muka? Oh, sebab kita mandi. Kita mandi. Mall ni. Bukanlah yang. Macam kita mandi tadi. Gelap. Berendam sampai lupa. Nampak gelap kan? Gelap. Gelap tu biasalah. Mandi. Kita mandi. Jom kita pergi East Coast Mall. Nak cari barang. Picnic. Stay tuned. Kita dalam mall. Adik. Tunggu kakak Lia ajak. Ayah. Tengok tu ramai orang oi. Cuti sekolah. Sah-sah lah penuh. Okey. Tak ada apalah nak ditunjukkan. Macam biasalah mall memang ramai orang. Okey. Jumpa sekejap lagi. Bye. Hai korang. Nasi tengah masak. Kita bakar kat sini je lah. Kan chef? Dengar tu. Hujan. Sebenarnya tadi kita orang nak pasang khemah kat situ. Kat situ. Spot memang cantik lah. Tapi angin kuat sangat-sangat. Lepas tu dengan kilat. Lepas tu hujan. Mujur lah ada pondok ni. Kita tumpang berteduh. Morning. Kita nak check up dah. Nak pergi makan. Terima kasih Sunshine. Next time kita jumpa lagi, okay? Adik. Kita nak check up. Nak check up? Okay, jom kita simpan barang. Okay, next plan kita pergi makan, okay? Bye, stay tune. Okay, kita nak check out. Dah siap check out. Kita nak pergi makan. Bye Sunshine. Bye. See you next video. InsyaAllah. Bye bye. Itu bukan nangis sebab Sunshine. Itu nangis sebab peperangan berlaku tadi dengan abang. Okay, kita nak hantar kad sekejap. Okay, bye. Kita sampai dekat Teluk Cempedak. Singgah sekejap lah sebelum makan.
Kita kat mana? Mana? Surat tepung. Bestnya. Jom kita makan kat Mona. Celok tepung. Let's go. Oh, ramai. Ada lagi yang tak sampai. Lapar. Kita makan dulu ya. Lapar. Ayah. Ayah. Ayah panas. Ayah. Bye Mona. Alhamdulillah dah kenyang. Okey, sambung destinasi kita ke Gambang. Lepas kita balik. Okey. Last destination sebelum kita balik. Dekat Batu apa ya? Batu Lapan. Batu apa? Ya, batu apa? Batu Lapan. Betul lah Batu Lapan. Ni tempat yang apa orang jual keropok-keropok tu. Ni wajib kena datang Sebelum balik kita kena beli untuk dibawa pulang. Jom kita membeli belah. Tak wajib korang, tapi mama wajib. Ini tempat mak-mak lah untuk beli bol. Beli bol duit. Ada parking tak kita ni? Jom kita cari parking jap. Let's go on. Settle beli. Okay, kita gerak balik lah. Gimme. Okay, nah, gimme. Okay, bye. See you guys on next